Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani saya ucapkan. Sekarang ini saya berada di hadapan Surah Al-Mustaqim SMK Abdul Rahman Talib, Kuantan, Pahang. Pada hari ini iaitu hari Rabu 18 Jun 2025 sedang berlangsungnya Majlis Perasmian Surah Al-Mustaqim SMK Abdul Rahman Talib. Majlis ini dirasmikan oleh Dr. Asmadi bin Abdul Rahman iaitu Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu, Pahang. Majlis ini diadakan untuk merasmikan Surah Al-Mustaqim dan juga untuk meraihkan 45 orang asnaf sekolah ini. Semoga dengan penubuhan Surah Al-Mustaqim ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga Smart dan juga komuniti setempat. Sekian, terima kasih.